Pada era globalisasi kini, transformasi dalam sistem pendidikan bukanlah perkara yang asing lagi. Penggunaan bahan digital kini menjadi pemangkin dalam memperkasa pendidikan di negara kita. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Atikah binti Muhammad Zaidan dari DPTV Berwatak Studio akan bersama anda untuk mengupas berkenaan bahan digital memperkasa pendidikan negara. Dasar pendidikan digital digubal sejajar dengan pelbagai agenda nasional untuk memastikan murid fasih digital dan berdaya saing. Tambahan pula, Menteri Pendidikan Malaysia melancarkan Dasar Pendidikan Digital pada 28 November 2023. Bagaimanakah teknologi bahan digital boleh membantu murid dan guru? Mari kita selami dengan lebih lanjut. Bahan digital seperti e-buku telah mengubah kaedah pengumpulan maklumat. Dengan hanya sentuhan dari hujung jari, murid mudah mengakses maklumat tanpa batasan pada bila-bila masa dan di mana jua mereka berada. Bahan digital ini telah menjadikan sesi pembelajaran lebih interaktif dan mempunyai kepelbagaian. Hal ini demikian kerana murid dapat mengakses video, audio atau teks yang mampu memenuhi pelbagai gaya pembelajaran. Seterusnya, platform e-pembelajaran, murid dapat melibatkan diri secara fizikal. Hal ini secara tidak langsung menjadikan pendidikan negara kita dapat dipertingkatkan tanpa batasan. Adakah anda masih kurang jelas mengenai bahan digital? Jom kita saksikan video ini. Apa tengah buat? Hai Alia, saya tengah siapkan kerja rumah bahasa Melayu semalam. Nak tengoknya banyak sangat latihan. Dah belik-belik lagi. Susah. Alah, zaman dah maju kot. Guna tablet lah. Tengok ni. Kan lebih senang nak cari dalam online. Oh, begitu. Senang rupanya. Kalau macam ni, senang nak saya buat kerja rumah. Saya pinjam boleh tak? Boleh? Terima kasih. Ayuh kita dengarkan pula perkongsian daripada Cikgu Lee Boon Hock, Guru Bestadi SMK Datuk Permaisuri. Bahan digital merujuk kepada segala jenis bahan pembelajaran dalam bentuk elektronik. Antara yang kita biasa adalah sebagai contoh buku elektronik ataupun lebih dikenali sebagai e-book. Kementerian Pendidikan ada menyediakan buku teks dalam bentuk elektronik yang boleh diakses dengan mudah oleh guru dan pelajar untuk sesi pembelajaran mereka. Video pembelajaran ini boleh didapati dari laman web popular seperti YouTube ataupun melalui laman web Didik TV. Dari perspektif seorang guru, sekiranya seorang guru itu menyediakan bahan pengajaran yang berbentuk digital, yang akan membantu pelajar memahami konsep yang kompleks dengan cara yang mudah. Contohnya mungkin melalui video ataupun animasi yang boleh menjelaskan menjelaskan konsep itu langkah demi langkah. Jelaslah bahawa bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasakan pendidikan negara. Hal ini demikian, bahan digital dilihat berupaya menarik minat murid untuk menuntut ilmu di samping meningkatkan pemahaman sesi pembelajaran. Hal ini demikian kerana murid dapat mengakses bahan digital tanpa batasan di samping menikmati pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Menurut Imam Syafi'i, ilmu bukanlah yang dihafal tetapi yang memberi manfaat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go further, reach beyond and shine like a diamond.